Cubaan suara Hello, Assalamualaikum guys. So hari ni kita sambung lagi. Aku nak tunjuk contoh dan juga kualiti suara daripada mic Holyland Luck M2. Ni dia punya mic. Aku letak dalam ni. Style kan? Emang style. So sekarang ni aku berada dalam kereta. Belum lagi buka aircon. So aku nak cuba buka aircon. Dan lepas aku dah rekod video ni, aku nak cuba hilangkan wild sound aircon. Dan kita nak cuba tengok kualiti suara yang dihasilkan ataupun kualiti bunyi yang dihasilkan oleh mic Holyland Luck M2. Let's go. Buka aircon dulu. Level 1, level 2. Kita cuba level 3. Okay, so sekarang ni aku bercakap menggunakan mic Holyland Luck M2 dalam keadaan di mana aku buka aircon level 3. Jadi macam inilah dia punya bunyi asal daripada mic Holyland Luck M2 apabila aku bercakap dalam suasana aircon dibuka. Sekarang aku nak hilangkan wild sound aircon ni dan aku nak tengok macam mana kualiti suara daripada ataupun kualiti sound daripada mic Holyland Luck M2 dan korang sendiri pun boleh dengar sekali. Ini cuma buang wild sound tau, atau bunyi bising aircon ni je. Bukannya edit secara detail pun untuk audio mic ni. Kita just buangkan suara wild sound punya elemen daripada audio yang dihasilkan dalam video ni. So sekarang korang tengah dengar audio Holyland Luck M2 di mana aku telah hilangkan wild sound dalam proses editing. So macam mana dia punya kualiti suara apabila kita dah hilangkan wild sound. Kalau korang nak tahu macam mana aku buang wild sound menerusi video editing software ataupun video editing apps CapCut, korang boleh komen kat bawah lah. Aku tak tahu nak sembang pasal apa ini. Aku ucap selamat hari raya je lah. Besok raya. So kepada yang bekerja semasa hari raya Aidiladha, selamat bertugas, selamat bekerja, termasuklah aku sekali. Dan juga kepada yang beraya di kampung halaman dan juga yang dapat cuti beraya, selamat hari raya Aidiladha kepada semua yang menjalani ibadah korban. Selamat menjalani ibadah korban, dan juga semoga ibadah, apa saja ibadah yang korang lakukan, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, hari Jumaat sangat ya saya punya bercakap tu. Okay, so korang boleh tengoklah gambaran macam mana sound daripada Holyland Luck M2 ni. Kita jumpa lagi dalam next video. You dengar, you dapat. Assalamualaikum, gerak dulu, ciao. By the way, kalau korang nak dapatkan Holyland Luck M2, boleh tengok dekat back coding ataupun boleh tengok dekat mana-mana link yang aku sediakan untuk korang supaya memudahkan proses pembelian korang. Dan kalau aku jumpa balik link untuk ni, untuk apa orang panggil ni, interview stick ataupun mic holder ni, aku akan share dengan korang jugalah dalam bentuk link ataupun dalam bentuk back coding. Okay, right, jumpa lagi, see you. Assalamualaikum.